Tengah malam di Sungai Mandak. Beberapa orang kita aboy tengah mancing kat sana, jauh sana. Dan kita sedang melawat dapur sekarang. Wah, ini dapur paling eksklusif yang kita pernah jumpa. Masak daripada atas katil sambil baring-baring. Ini paling eksklusif ni. Dapur di sebelah katil. Oh, ini kita mudah. Bila kita kacau, kalau kita rasa mengantuk, kita terus tidur. Oh, bagus. Sangat eksklusif. Oh, senang. Masak dekat katil, makan dekat katil. Di Perancis pun tak ada macam ni. Duduk sini boleh ni, Dok? Dok. tahu. Di sini ah. Ni. Apa benda balik sana orang ramai-ramai. Kicap ada kan? Kicap kami nak. Ada kicap jalin.